Assalamualaikum, hai, saya Syah, seorang autistik berusia 38 tahun. Tahun ni, tahun 2025, dan saya pemegang kad OKU Autism level 1. Saya cuma nak cakap, mungkin ada yang belum tahu, autism ni ada 3 level. Level 1, macam saya, boleh bercakap dan boleh berinteraksi. Manakala autism level 2 dan 3, kebanyakannya ada cabaran dalam pertuturan. Autism level 2 dan 3 ni, ada yang boleh bercakap tapi lambat, ada yang boleh bercakap tapi suka ulang-ulang cakap, dan ada yang tak boleh bercakap. Saya pula autism level 1. Saya boleh bercakap dan berinteraksi dengan orang, tapi cabarannya ialah ada masa saya lambat faham dengan apa yang orang cakap. Kalau nampak saya boleh jawab soalan dengan spontan, itu bermakna saya faham apa yang orang tu cakap. Oh ya, lagi satu kan, kalau dengar orang lain cakap lain tapi saya jawab lain, itu bermakna saya kurang faham apa yang orang tu nak sampaikan. Kalau dengar saya bercakap dan bertutur dengan baik, sebenarnya orang tak tahu, di sebalik setiap pembikinan video saya dah siap-siap tulis skrip macam dalam video ni, dan saya praktis bercakap banyak kali sebelum saya record. Lain autistik, lain cabarannya. Setiap orang autistik itu berbeza. Autism level 1 bukan tak boleh bercakap atau gagap, tapi cara komunikasi kami mungkin berbeza.